Adakah kami akan menghubungi anda semula daripada wakil HR di Malaysia bermakna anda telah terkeluar daripada pencalonan? Apabila HR berkata, kami akan menghubungi anda semula, ia tidak semestinya bermaksud penolakan, tetapi anda harus mencari 3 isyarat ini. Saya bekerja dalam pengambilan pekerja di Malaysia, dan saya sendiri telah mengatakan ini berkali-kali. Senario 1, mereka benar-benar masih menunggu. HR mungkin sedang menunggu maklum balas daripada pengurus pengambilan pekerja, atau kelulusan bajet. Senario 2, anda berada dalam pelan sandaran. HR mungkin sedang menunggu calon yang lebih sesuai, tetapi anda belum tersingkir lagi. Senario 3, kemungkinan besar terkeluar daripada pencalonan. Jika tiada berita langsung selepas 2 minggu. Di pasaran Malaysia, 80% daripada masa ia sudah berakhir. Pendekatan susulan yang betul. Susulan selepas 1 minggu. Ia profesional, tidak menjengkelkan. Pendapat jujur HR. HR mengingati calon yang membuat susulan. Ikuti saya, dan saya akan mengajar anda subteks HR Malaysia yang tidak terucapkan.